emas yang lebih besar memberikan keuntungan yang lebih berbanding gold bar yang kecil. Sebab spread emas yang lebih besar adalah lebih rendah. Tetapi kita perlu lihat kembali matlamat simpanan emas. Tidak semua matlamat memerlukan kita menyimpan gold bar yang besar. Contohnya, untuk pendidikan anak-anak ataupun untuk persaraan, gold bar yang lebih kecil lebih sesuai sebab mudah untuk dijual untuk dapatkan wang tunai yang tak begitu banyak berbanding dengan matlamat yang memerlukan untuk satu kali bayaran. Contohnya untuk membeli tanah atau kereta secara tunai. Maka gold bar yang lebih besar lebih sesuai untuk memberikan keuntungan yang lebih besar. Jadi tuan-puan boleh rujuk video yang saya sediakan untuk 4 langkah memulakan simpan emas di Public Gold. Saya akan bimbing tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah